Assalamualaikum. Hari ni 6 hari bulan 6 2025. Saya bawa Proton S70 saya ni untuk servis yang ke 30,000. Jadi last servis saya servis pada 3 hari bulan 3 2025 untuk servis 20,000. Maksud dia setiap 3 bulan lah saya servis kereta. Setiap 3 bulan mileage kereta saya adalah 10,000 kilometer. Agak berjalan jauh juga Proton S70 ni. Jadi untuk servis 30,000 ni, kalau saya tengok dekat Proton punya official punya website, ataupun dia punya kata apa tu, invoice, bukan invoice lah, dia perancangan untuk servis lah. 30,000 ni apa yang dia akan tukar adalah engine oil. Engine oil dia akan guna fully synthetic berharga 189,000. Lepas tu dia akan tukar engine oil filter. Oil filter harga dia adalah RM50.25. Lepas tu dia punya drain plug gasket, engine drain plug gasket, harga dia RM5.26. Dan dia akan tukar juga engine air filter dengan harga RM55.34. Satu lagi adalah windshield cleaner fluid, yang tu harga RM2 saja. Okey lah untuk wiper kan. Jadi total untuk hari ni sebenarnya hanyalah RM301.85. Kerana untuk servis 30,000 Proton tak kenakan labor charge lah. Dia ada free labor charge. Sebab tu total hanya RM301.85 berbanding 3 bulan lepas saya servis 20,000 km mileage dengan harga yang lebih tinggi sikit lah, RM385.47, sebab dia ada charge labor service yang dia bagi 6 kali free labor service tu. Dia berselang-selang lah nombor-nombor ganjil. Jadi yang 30,000 ni ada free labor service. Dan sepanjang saya gunakan Proton S70 ni sehingga 30,000 mileage ni, saya beli kereta ni hari Merdeka tahun lepas. Jadi dia dah lebih kurang saya rasa 9 bulan, mungkin dalam 9 bulan dah lah. 9 bulan lebih kurang macam tu, dah hampir-hampir setahun dah kereta ni. Apa masalah yang ada kereta ni untuk 30,000 ni, saya nak highlight adalah yang pertama, dia ada bunyi sikit macam bunyi rantai bergeser. Saya tak tahu daripada mana tu. Bila saya bergerak lah, bila tekan minyak semua, dia akan bunyi sikit je, slightly je. Tapi saya akan cuba highlight lah untuk servis kali ni. Yang nombor 2, dia ada, sekejap saya tunjuk lah. Dekat sini ni dia macam nak terkeluar sikit getah dia. Getah ni tepi ni kedua-dua belah. Jadi saya nak minta dia orang untuk gamkan getah tu lah, kalau dia orang boleh gamkan, sebab saya takut dia akan terkeluar nanti. Makin lama dia makin keluar sikit-sikit kan. So untuk kali ni saya nak highlightkan dua benda tu sajalah. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, masalah yang saya highlight pada servis 20,000 yang lepas, iaitu bila kita reverse nak parking ke sebagainya, dia bila tekan brake, dia ada bunyi geseran brake pad tu dekat belakang, tayar belakang. Jadi yang tu 3 bulan lepas Proton dah masukkan dia sebagai satu problem. Tetapi dia kata dia mungkin akan tukar, dia nak tukar brake pad lah. Tapi selepas 3 bulan saya tidak dapat lagi panggilan daripada Proton untuk tukar brake pad tu. Jadi mungkin hari ni saya akan tanya semula lah, kenapa saya masih belum dapat lagi brake pad, dan masalah tu masih lagi belum selesai. Dan hari ini saya masih memilih Proton IOI Putrajaya untuk servis. Ini merupakan kali yang keempat saya rasa servis 1,000 km, servis 10,000, servis 20,000, dan hari ini servis ke 30,000.
Mungkin untuk servis yang next saya akan cuba pula ke Proton Bangi, mungkin Bangi, sebab hari ni Proton IOI Putrajaya lah paling dekat dengan tempat kerja saya, dan saya akan hantar pagi ni. Sepatutnya appointment pukul 10, tapi saya sampai awal sikit pukul 9 sajalah, hantar kunci awal. Dan saya akan tinggalkan kereta ni lah. Okey, kereta dah siap servis. Saya pun dah bawa balik dah kereta ni. Jadi okay, pusing sikit tengok kereta. Asyik cakap je kan. Okey, tadi saya ada komplain ataupun buat aduan yang dekat sini ni dia macam meleding sikit, naik sikit. Jadi saya tengok dah elok sikit. Mungkin dia letak gam sikit, tapi taklah nampak kemas sangat. Belah sana pun dah nampak elok sikit dah. Sini. Okey. Okey, jadi total tadi total saya repair atau bukan servis adalah total RM301.85 yang dia tukar. Macam tadi saya katalah, minyak hitam fully sintetik. Lepas tu dia tukar oil filter. Lepas tu drain plug gasket, air cleaner, element, penapis air cleaner, penapis. Lepas tu windshield cleaner. So total RM301.85. Dan aduan saya berkenaan dengan bunyi macam rantai tu, macam bunyi ala-ala macam geseran sikit besi-besi tu. Dia kata dia dah check, tapi dia kata dia check komputer, tak ada apa-apa sign error lah ataupun kerosakan. Jadi saya tanya balik lah, dia test drive tak untuk dengar bunyi tu. Dia kata dia test drive, tapi mungkin saya akan bawa semula lah untuk settlekan benda tu. Sebab dia bagi alasan yang kereta ni 3 silinder. Jadi bagi saya dia bukan alasan yang kuat lah untuk katakan dia boleh bunyi macam tu. Sebab waktu saya ambil kereta awal-awal dia tak berbunyi. Dia baru start berbunyi dalam sebulan yang lepas atau 2 bulan lepas je lah yang saya dengar. Dia bunyi macam itulah, macam rantai yang bergeser, macam timing chain ke. Tapi kereta ni bukan timing chain kan. So dia kena check balik nanti. Dan untuk saya punya brake pad yang berbunyi bila saya reverse dan tekan brake tu, bunyi geseran tu, yang patut tukar brake pad, selepas 3 bulan brake pad masih belum sampai stok lagi untuk saya tukar. Jadi saya mesti menunggulah. Dan saya rasa mungkin ini kali terakhir untuk saya servis di Proton IOI City Mall. Saya nak try servis dekat tempat lain pula. Mungkin pergi Proton Bangi ke, ataupun Proton Kota Warisan. Nak tukar angin sikit, sebab daripada awal saya beli kereta ni memang saya servis di IOI City Mall tu. Sebab dia tepi IOI, jadi mudah kalau saya nak sementara dia tengah servis tu, saya boleh jalan-jalan ke IOI. Tapi kita nak try pergi Proton lain pula. Sebab saya tengok dekat tempat, orang kata apa, tempat menunggu, waiting area pun Proton IOI Putrajaya ni, dia ada sediakan mesin air, mesin yang kopi dan sebagainya lah. Kita tekan dan keluar air lah kan, air panas. Tapi yang kurang sikit, dia tak ada macam sediakan benda-benda untuk kunyah-kunyahan lah. Mungkin macam biskut ke, roti. Saya pergi tadi sampai pukul 9 pagi pun tak ada langsung apa-apa makanan ringan ke, snack-snack ke. Dan selepas tengah hari saya pergi pun untuk pick up kereta pun tak ada sebarang makanan-makanan ringan. Benda tu mungkin nampak remeh, tapi bagi saya untuk satu pusat servis Proton, dia patut sediakanlah sedikit makanan jajan untuk pelanggan yang tunggu dekat Proton. Bukannya nak makan duit banyak mana pun. Sebab saya check ataupun saya tengok Proton-Proton lain,
ataupun pusat servis yang lain, dia sediakan benda-benda biskut tu. Nampak remeh, tapi yang itulah cara dia nak orang kata apa, nak bagi pelanggan tu rasa dihargai. Jadi dia bayar harga servis pun dia rasa puas hati. Tempat menunggu ada lepak-lepak makan-makan sikit-sikit kan. Even waktu saya own Toyota sebelum ni saya pakai Toyota Vios. Kebanyakan pusat servis Toyota dia siap sediakan makanan pagi macam bihun ataupun nasi lemak, kuih muih. Jadi katakanlah Proton IOI City Mall tu dia rasa macam terlalu kos untuk nak buat makanan-makanan berat macam nasi lemak, bihun dan sebagainya. Cukuplah dia sediakan biskut-biskut kering yang paket-paket kecil-kecil tu, just untuk meraihkan pelanggan. Saya rasa taklah makan modal sangat. Dia just lebih kepada macam mana seorang pengurus pusat servis tu nak serve pelanggan untuk rasa lebih dihargai dan rasa berbaloi lah servis di Proton. Jadi saya rasa itu saja untuk ulasan saya servis Proton ke 30,000. Mana-mana problem yang masih belum settle, saya akan follow up balik dengan Proton. Dan mungkinlah macam saya kata, saya akan pergi ke Proton lain pula, tengok pula, tukar angin sikit. Tengok macam mana Proton lain pula handle servis kereta saya yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.